Salah satu daripada punca dengki adalah kerana seseorang dimuliakan, tuan-tuan. Punca dengki, kita ni boleh dengki kalau kita tengok orang lain lebih mulia. Padahal, apakah definisi mulia dalam Al-Quran? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Jadi kalau kita tengok orang bertakwa, dia mulia, maka kita pun nak jadi orang yang bertakwa. Dan kalau kita nak jadi orang bertakwa, itu bukan dengki. Kan? Tapi orang bertakwa, dia nak orang lain juga bertakwa. Dan orang bertakwa, dia mulia, dia nak orang lain juga mulia. Itu sebabnya orang bertakwa, dia suka doakan keampunan untuk orang lain. Pasal apa? Pasal dia tahu bahawa dia doakan keampunan untuk orang lain, dia lagi diampunkan. Dia lagi mulia.